Hello. So dah balik geras. Jom kita buat kerja. So update on apa hari ni aku buat. So F15 dah siap. Rim semua dah pasang. Rim belakang pun dah chrome lah. Axle pun quick change pun dah taruh dekat bawah. Quick change dah siap. Cuma kena isi air radiator. And then nak pasang bumper. So kita akan pasang bumper balik. And then GT86 semua dah start, semua dah ok. Nak tunggu long shaft dengan diff belakang. So kita pasang bumper. Rasa pasang balik lama kot. Pasang bumper lama pun tak pecah. Cuma mounting bracket dia pecah. So tak teruk. So nak pasang bumper, buat mount kiri kanan settle. Pasal itu dah pecah. Jadi nak buat mount. Dia ni skru semua dah pecah. Ayo. Tak apa, pasal dia rack kan. So rasa kena buka bonnet belakang. So kena buka bonnet belakang, kena buka spoiler sikit. Dia sangkut. So jom kita buat bracket untuk bumper. Kita buat bracket untuk bumper. Lepas tu tengok macam mana saya buat bracket. Lagi seat pun dah tukar. Seat tak pasang asal. Itu seat lama, seat Bella akan pasang balik kepada GT86. Lagi apa yang kita semua kata bumper depan pun dah pasang. Bumper depan pun dah pasang dah. Cun nice. Rim belakang pun dah chrome. Chrome original warna macam ni. Buang cat dia jadi chrome. Bos lah chrome. So S14 tersadai. Diff lama lah. Supra pun ada. Nak pasang bumper dia. Nak pasang bumper. Adalah pasal senang lah kerja. Saya tahu yang tak apa semua dia spoiler dulu. So kenapa saya buka spoiler? Pasal dia ni rapat. So saya kena buka. Dah tolak sikit. So bonnet dah keluar. So belakang radiator. Saya tengok radiator, bateri, fuel tank semua kat belakang. So bumper mount dia, dia bumper mount macam ni besi. Tapi tak tahan kan. So mungkin nak buat kepada body ni kot, macam ni bagi dia tahan. Atau buat satu besi bagi dia kukuh, kuat sikit kan. Ini sini set dah patah. Ini besi dia. Mungkin welding balik tambah lagi satu batang untuk tahankan bumper lah. Tu je kot. Sejam kita potong dulu. So kita potong plate. Ada aluminium plate yang lebih. So tak cantik pun. Tapi pasal kita nak buat untuk macam ni plate tahu kat sini, ikat skru dua, pop. So nanti pakai skru macam ni je. Pakai skru self taper dengan lemon lock.
boleh buat cantik-cantik macam cun-cun, tapi pasal belakang ni kadang-kadang dia akan hit cone ke dengan wall kita tak nak pecahkan bumper, so dia ada flex sikit so kalau dia keras dia akan pecah bumper, so saya tak nak pecah. So bumper ni dah setahun langgar cone langgar apa tak pecah pasal dia ada flexibility dia. So saya nak drill dulu, drill 2 lubang, 1 2 pelik, masuk dia. Nanti saya tunjuk. Ok, so dah buat siap so tak cantik, memang tak cantik pasal bumper ni pun bumper lama. So tu macam tu, kita macam plaster dia pun dekat sini dah siap, So kenapa saya buat macam tu, pasal bila langgar dia kena flex, so dia akan flex so dia takkan pecah, so bumper tu goyang. So langgar cone ke apa, pasal bumper fiber, lagi ni kita drift, so don't worry, so dia akan gegar sikit. So dah siap, pasal body pun dia ni fiber. Lepas tu daripada tak silap saya dia ada belakang ni semua full fiber, so semua dah pecah, dah crack. So tak ada point pun kalau buat cantik-cantik balik. Sini semua dah crack, belakang ni semua fiber. So ni dah crack dah, so saya buat temporary bila dah hancur, kalau belakang ni dah hancur betul-betul, baru kita buat balik So ni untuk touch-up balik. So dah bumper dah pasang belakang dia bash bar tak ada, bash bar dia macam ni dia sampai sini bash bar dia. Pasal kalau tepi, kalau kita macam kita hit the wall kan, so dia akan kemek, so kita dah potong so kita nak macam dia macam sponge, belakang tu macam ada sponge so tu yang saya buat macam ni. Sama dengan kereta saya tak langsung tak ada belakang, so kita langgar dinding yang kena ialah bontot-bontot fiber, so chassis takkan kena, so chassis takkan bengkok. So nanti tak usik radiator ada protection, so itu je untuk fiber. So fiber pecah pun, belakang tu pecah, kita tukar satu set bontot belakang dengan lampu-lampu semua fiber. Depan ada dash bar, pasal depan speed, kalau kita langgar dinding nak safety untuk intercooler dengan engine, so tak kena macam ni dash bar. Dash bar depan 86 ada dash bar depan belakang pasal dia bontot pendek. Yang ni tak ada dash bar, yang ni tak ada dash bar belakang. Tapi kalau dekat macam Euro ke apa, kena ada dash bar, ke FD kena ada dash bar belakang. So kat Malaysia saya tak payah kot. Kita macam ni bumper boom, anggap langgar bumper keluar, tukar baru. Senang nak cepat kerja, tak nak lambat-lambat. So kereta ni dah siap, nak pasang bonet balik. Lepas tu tambah air radiator, dah settle kereta ni. And then nak siapkan kita ni 86 ni nak pasang long shaft dengan cari diff dia pakai diff Alteza. So ini tadi ada orang pinjam. Lagi S14 pun kita dah angkat barang, alternator kita dah angkat, coil kita dah angkat, trigger pun kita dah angkat. Semua pindah dekat GT86. So ni nanti kita keluarkan kereta, and then kita masuk air, and then nak hantar alignment, buat alignment belakang dan depan. So kita standby untuk event. So kita tune lah. Ok, air pun dah isi. So kita akan on kunci bagi dia water pump jalan. So on kunci. Nampak water pump dah jalan. So kita macam ni, kita racing, kita pakai water pump elektronik. So dekat engine sana tak ada water pump. Isi air dulu. Itu
selalu kereta lain kena start kan. Yang ni tak payah. Kita on kunci pasal water pump dia akan jalan, air akan jalan. So speed dia, water pump dia akan maintain. Banyak. Pasal kita hari kita pasang depo, kena keluar air pipe kat bawah. So kena isi balik air. Cepat. Ok, air pun dah isi. So jom kita start. Kita warm up kereta. So jom, mana kita start kereta ni? Aduh. Okay. Alright, ni cockpit. Cockpit boss. So kita on. So kita tunggu untuk ni bling-bling. Dah siap. Kita start. Button nombor 1. Meter dia. So dah lama tak start. So 2-3 kali lah try. Lagi tak boleh, kita off. Next sekali. Boleh tali. So dah seminggu dah. Saya rasa seminggu lebih tak start. Lepas motor minit kita parking. Minyak semua kena pergi ke fuel rail. Nampak dia fuel pressure dia. Smooth lah. Temperature kat sini. So fuel pressure pun kat sini. Oil pressure pun cukup. Kita paling penting ialah oil pressure dengan air, dengan temperature minyak mana ni. So kita dah bawa kereta dengan start. Ni meter untuk gear differential. Dia tarik depan 1, 2, 3, 4 reverse. Start. Tunggu dia jalan jap. So macam BMW saya tak pakai water pump. So saya pakai original balik. Original water pump ke depan, radiator pun ke depan. So lain orang, lain style lah. Kita biar dia warm up. Kita akan cuci sikit lah. Cuci sikit. Okay, alignment nanti. Besok kot alignment. Nanti kita dah siap. Mungkin nak pergi hantar rep. Pasal dia nampak style. So nak pergi test kereta sekejap. Kita test kereta, tengok semua barang okey ke tak okey. Jom kita masuk.
cut ke, lepas tu baru alignment. So kereta dah siap, kereta dah cun. So, bonet belakang pun taruh nak cuci. Sekali nak cuci belakang-belakang tu sekali, yang kat bawah tak nampak. Jadi kadang cuci, kereta pun kena cuci sikit. Kereta pun dah siap. Mungkin esok dia hantar buat alignment pula. Bumper pun okey. Ni pun dulu pasal kereta ni terbang kan dulu. Apa tu, kita main dekat Shah Alam, nak bos rapat gila dengan saya. Boom, sakit. Tayar tu sangkut dengan tayar belakang ni. Kereta ni boom terbang sebelah sana lah. So semua dah okey, dah siap. Rim pun boom. So mungkin asa bos nak tukar livery kot. So korang nak tengok, tunggu lah, update lah, subscribe sikit. Baru tahu saya, nanti saya update ya. So kereta pun dah siap. So saya sekarang nak tunggu untuk long shaft 86 dengan diff 86 baru kita boleh siap. Kereta ni pun pergi Penang. So basically 2J juga, GT35 lah, 35. And then tengok dia ada misfire, mungkin coil plug yang tu pun, yang ni tak ada duit. So lepak dulu. Ni dah siap, semua dah cun. And then tu je lah, tunggu long shaft dengan diff
diff dia tak ada. Diff dia tu hari orang pinjam. So tak tahu kan, bos mak kata nak ambil balik. So diff dia tak ada, tak tahu boleh nampak. So tak ada diff long shaft depan, dia ada 2 long shaft. So long shaft pendek tu bagi anda engineering. So sikit lagi nak siap. Cuma kita siap, boleh relax. Lepas tu mana tahu motor pun kurang, dia orang pergi ride. So mungkin next update kot. So see you guys on the next vlog. Update untuk garage lah. Ini tidur. Tapi ni kereta cun. Saya suka kereta ni. NOS. Kereta ni sedap. Cuma kena set up balik. And then nak buat Supra lagi. Spoiler patah ni. Ni benda kecil. Lagi nak set up dia ride height. And then ada projek lagi sana. Kereta tu pun kena buat. Kena tukar enjin. Kereta customer saya. Basically tu je lah kereta. Dah settle. So esok kita hantar kereta pergi alignment. And then ambil long shaft. Bincang dengan bos dengan diff 86. Itu je lah. So jumpa korang esok. Bye.